Kembali dalam rancangan, save dulu resepi ni. Nak buat bila-bila terpulang pada korang. Tak buat pun tak apa. Resepi ni sesuai untuk idea dah. Sebab daging korban korang akan dapat banyak. Save dulu resepi ni cepat. Menu hari raya korban kita, nasi serai dengan daging masak hitam ala kenduri. Resepi hari ni memang sedap. Kalau bakal mak mentua korang makan, dia akan terus cakap, tolong masak mi Minang budak tu. Siapa yang masak tu sedap sangat tu. Untuk daging kita perapkan bersama dengan cili kisar. Masukkan kicap manis dan masukkan cuka awak. Bukan, masukkan cuka masakan. Masukkan kicap pekat. Masukkan lada hitam yang tumbuk cara kasar. Kacau dan perapkan selama 1 ke 3 jam. Okey. Untuk masak nasi hari ni kita akan gunakan beras saji, beras aroma ni lebih kurang 3 cawan. Semua produk FGV termasuk beras tadi, ada minyak semua ni, korang boleh dapatkan di kedai FGV secara online. Korang boleh order combo pack raya haji dan korang berpeluang menang beras saji selama 1 tahun. Betul, 1 tahun tak habis makan beras saji tu. Basuh bersih-bersih beras ni. Kemudian kita akan tumiskan bahan-bahan semua ni. Kita gunakan minyak sapi. Tumis sehingga garing sedikit dan masukkan ke dalam beras. Letakkan sedikit garam. Letakkan chicken stock dan sukatan air dia adalah 1 cawan beras bersama dengan 1 cawan air. Jangan lebih, jangan kurang. Masak nasi seperti biasa. Sementara itu jom kita masak daging hitam ala-ala kenduri. Untuk masak daging hitam ni, first kali tumiskan 4 sekawan yang masih lagi berkawan. Tak macam korang yang acap bergaduh je tu. Masukkan bahan kisar ni. Korang baca je lah apa yang saya tulis tu. Masukkan buah keras yang tumbuk secara kasar. Kemudian untuk resepi yang ini kita akan gunakan kismis hitam yang kita blendkan secara kasar macam tu. Dan kita masukkan daging yang telah kita perap tadi. Gunakan api yang perlahan. Masak daging ni jangan masak api yang kuat. Nanti daging akan cepat kering. Guna api yang perlahan. Sementara nasi dah masak, gaulkan guna garpu. Jangan guna sudu sebab nasi mudah patah. Nasi memang cantik. Beras aroma ni memang wangi. Bila daging dah hampir masak, masukkan bawang dan cili padi. Tumis lagi sampai dia kering sedikit. Sampai daging dah betul-betul empuk. Boleh matikan api dan hidang bersama dengan nasi dan juga acar timun. Resepi ni memang sedap. Tapi kalau nak sedap, apa kata korang order daripada kedai FGV, korang boleh menang beras selama setahun.